Jangan berlaku zalim. Tetapi yang paling penting di sini ialah politik kehidupan sekarang dinamik. Speaker dulu pembangkang, sekarang jadi speaker, dinamik. Bekas suami bekas timbalan Perdana Menteri, sekarang jadi Perdana Menteri, dinamik. Anak speaker yang dulu masih baby, sekarang dah jadi menteri, dinamik. Jadi dengan itu, kita cadangkan supaya dilihat 5 tahun sekali. 5 tahun sekali ini bukan nak buat perubahan. Kalau perlu buat perubahan sikit, buat. Tapi tak buat, tak apa. Sekurang-kurangnya kita boleh cek apa yang sewajarnya harus dilakukan. Tan Sri, ini betul. Permasalahan besar yang berlaku sekarang ni, yang kita tak perasan, wang ini masuk ke negeri di bawah akaun mana? Dia masuk di bawah akaun disatukan. Akaun disatukan ni dijadikan pendapatan. Maka di situlah digunakan untuk bayar gaji dan sebagainya. Padahal ini adalah pemberian berdasarkan orang. Kita kena gunakan sepenuhnya pemberian berdasarkan orang ni untuk memanfaatkan orang. Jadi saya cadangkan satu pemberian terus. Macam Pelih kata 100, pemberian terus. Yang tak mungkin kita buat benda tu. Kita buat yang keduanya pemberian tidak terus. Maknanya dibelanjakan khusus, semua peruntukan yang telah dibagi ini khusus ditandakan dalam wang disatukan ni bahawa ini untuk perbelanjaan khusus. Contohnya membina sekolah dan lain-lain lagi ataupun jalan dan sebagainya yang boleh bagi manfaat kepada semua. Sebab duit ini bukan duit pendapatan, ini ialah duit pemberian berdasarkan orang. Wang yang telah dimasukkan dalam akaun disatukan itu ditanda. Jadi untuk membolehkan kawan-kawan kita tegur, naik Presiden tegur, kita cadangkan supaya yang ni tak payah kacau. Ini dah tetap dah. Saya terima kasih kerajaan kerana telah memberi kenaikan yang cukup baik. Saya terima kasih. Tapi kita cadangkan supaya bagi negeri-negeri yang luas seperti Sabah, Sarawak, negeri-negeri yang miskin seperti Perlis, dimasukkan di bawah ini ataupun di mana-mana ataupun dibuat rang undang-undang baru, wang ihsan tetap. Wang ihsan ni bukan dia bagi tetap, dia bagi ikut seronok kita nak bagi, kita bagi. Wang ihsan tetap ni juga berbentuk wang pemberian kepada orang tadi. Contohnya wang ihsan untuk Sabah Sarawak kita bagi 100%. Bagi contoh. Orang Sabah Sarawak sokong tak? Tak ada. Sokong puncak punya. 100% saya bagi. Okey. Boleh 200%. Bukan macam itulah sebab negeri miskin. Ini sebagai contoh. Wang ihsan tetap. Timbalan Menteri tuan tengok, wang ihsan tetap bukan berdasarkan ihsan tetapi nama lain tak dapat digunakan, nama itu digunakan iaitu wang ihsan tetap untuk negeri-negeri yang kita lihat perkataan miskin, sosioekonominya rendah dan juga kawasan yang terlampau luas. Dan akhir sekali ialah kita nak buat beberapa cadangan di sini iaitu tentang ayat Quran tadi, Tan Sri. Jangan berlaku zalim. Jadi jangan berlaku zalim ni yang Muhammad fahamlah. Memulakan pemberian wang untuk negeri-negeri ini, kita adil kepada semua. Jangan kita mulakan bagi peruntukan tapi kita ada benda yang kita tak adil. Yang kita bagi adil, saya tak sebut zalim, saya sebut tak kena bagi adil. Keadilannya apa Tan Sri? Di bulan puasa yang mana semua kita iktikaf di masjid, angkat tangan tengah malam, Allah makbul doa kita. Tidak ada hijab kita dengan Allah Ta'ala. Kita berdoa. Dan kita minta doa kita ialah supaya kerajaan bagi peruntukan kepada ahli parlimen. Saya minta besok hari PMKT, saya minta Perdana Menteri boleh umumkan sesuatu yang terbaik. Ini untuk pahala. Kalaupun kita politik tak kira ada nombor 2 sebab politik juga dinamik. Kami pun dah lantik pengurusi PN, ni semua cukup dinamik sekarang. Arau, sikit saya nak tanya sikit belakang ni. Ya tadi yang Mak Arau sebut bahawa formula pemberian Persekutuan Keluarga Negeri ini tidak hanya berdasarkan populasi atau penduduk itu ya. Jadi maknanya kita setuju bahawa hari ini perlu dilihat juga supaya kerajaan menetapkan tahap kemiskinan setiap negeri itu dan juga keluasan geografi itu juga sebagai diambil kira sebagai formula untuk pemberian tambahan ini. Adakah Arab setuju begitu? Tapi pemberian untuk orang ni kita jangan ganggu dah. Sebab itu dah termasuk dalam perlembagaan. Tak payah ganggu dah. Kita biarkan benda tu berlalu. Sekarang ni tambahan ni saya cadangkan wang ihsan tetap. Macam Perlis banyak, Kedah banyak, Kelantan Terengganu banyak. Contoh. Sabah Sarawak lagi banyak kita bagi. Sebagai contoh lah. Ini berdasarkan sosioekonomi dan sebagainya dan juga saiz yang begitu besar. Jadi
yang tu kita masuk di bawah wang ihsan tetap. Sebab yang ni kalau kita ganggu nanti dia formula bercamuk, sebab formula ni telah pun diputus dengan baik dan kita menyokong formula ini. Tapi untuk membolehkan negeri itu dapat mengimbangkan apa yang berlaku di negara ini supaya pemberian itu biar dinampak sama rata sikit. Kalau tidak, Tan Sri yang betul, kalau kami memerintah. Tapi kalau boleh mana-mana pemerintahan, jangan lagi sebut pelih negeri miskin. Tak boleh. Kami dalam Malaysia. Macam Sabah Sarawak dah sebut lah. Kita duduk dalam Malaysia, tak boleh negeri ni miskin. Mana boleh miskin? Kita ada harta yang banyak, Petronas. Petronas bawah 3 km sehingga 200 betul nautika ialah hak federal. Perkataan miskin tak boleh. Kena tampung kemiskinan itu supaya jadi perkataan tak miskin. Jangan sebut miskin. Apakah kami harus berada dalam negeri ini sampai bila-bila? Anak-anak kita trauma. Kami ini negeri miskin. Mana boleh sebut macam tu? Kita negeri sama. Jangan kalau Sarawak bawah ni bagi wang ihsan RM1,000 dan juga bantuan kepada anak-anak yang pergi belajar pengajian tinggi. Semua negeri kena buat. Nak duit di mana nak dapat? Federal government bagi. Sebab kalau negeri itu malah menunjukkan contoh yang baik, Tahniah Abang Jo, contoh yang baik, negeri-negeri lain akan ikut. Tidak ada masalah. Jadi yang paling penting ialah kita nak lihat bahawa perkataan miskin jangan diwujudkan mana-mana negeri. Sebab kalau tidak, anak-anak sekolah kita berkata kami negeri miskin. Tidak. Kurang-kurangnya kita kaya ilmu, kaya budi bahasa. Siapa yang datang Perlis akan ulang-ulang datang ke Perlis sebab budi bahasa orang Perlis luar biasa, boleh tahan. Walaupun buyuh di parlimen ni nampak garang sikit, tapi kalau datang Perlis kita akan bagi layanan yang terbaik. Ya, terima kasih Tan Sri yang betul. Tak bagi banyak pun bagi sama rata. Lebih kurang macam tu. Kepada semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.